Pelaksanaan e-invoice ni bukan sahaja anda perlu keluarkan e-invoice kepada pelanggan, tetapi sekiranya anda ada buat bayaran kepada individu tempatan atau asing yang tidak dapat isukan e-invoice kepada anda perlu untuk isukan self-bill e-invoice. Self-bill e-invoice dikeluarkan bagi memastikan setiap transaksi yang dilakukan direkod supaya pihak LHDN dapat track semua urusan jual beli yang melibatkan individu tempatan dan asing. Sebagai contoh, syarikat membeli makanan daripada penjual individu yang tidak berdaftar dengan LHDN untuk tujuan staff refreshment. Jadi, syarikat tersebut perlu keluarkan self-bill e-invoice bagi transaksi tersebut dengan memasukkan nama dan IC individu tersebut. Terdapat 4 situasi yang memerlukan self-bill e-invoice ini dikeluarkan. Pertama, beli dari individu tempatan. Sebagai contoh, individu tempatan yang tidak berdaftar dengan LHDN sebagai peniaga gerai. Kedua, langganan servis atau belian daripada individu asing. Contohnya, upah individu Bangladesh untuk baiki akaun pejabat. Ketiga, belian daripada supplier luar negara seperti Taobao, Amazon dan iklan Facebook. Keempat, bayaran komisen kepada individu tempatan, contohnya ejen, dropship ataupun stokis. Sekarang, saya terangkan pula kepada anda cara untuk isukan self-bill e-invoice dengan mudah, iaitu dengan menggunakan sistem dari Niagawan. Untuk sistem akaun Niaga Plus, anda hanya perlu masukkan maklumat individu seperti nama, nombor IC bagi individu tempatan dan nombor pasport bagi individu asing. Untuk nombor TIN telah diisi secara default, tapi jika anda ingin ubah kepada nombor TIN yang lain, anda boleh edit. Optional, anda boleh masukkan butiran ledger dan terus save untuk rekod sebagai perbelanjaan. Secara automatik, ianya akan terus dihantar ke LHDN dan transaksi tersebut akan disahkan oleh pihak LHDN sebagai self-bill e-invoice. Anda boleh lihat status submission bagi e-invoice tersebut di bahagian e-invoice self-bill. Untuk aplikasi mobile POS Niaga Post, terdapat bahagian tambahan di menu money out. Di bahagian self-bill ini, anda hanya klik sahaja jenis self-bill e-invoice yang anda ingin isukan dan isikan maklumat yang berkaitan. Setelah itu, terus save dan transaksi tersebut akan dihantar ke LHDN untuk pengesahan. Anda boleh semak status self-bill e-invoice tersebut di bahagian report, e-invoice, self-bill sama ada sukses, pending atau fail. Yang pasti, dengan menggunakan sistem dari Niagawan, proses penghasilan self-bill e-invoice jadi lebih mudah sebab anda dah tak perlu isikan maklumat yang terlampau rumit. Anda juga tidak perlu ke portal My Invoice untuk isi butiran secara manual satu persatu. Mudahkan proses e-invoice untuk bisnes anda dengan Niagawan. Berminat untuk dapatkan info lanjut, klik link di bawah sekarang.